Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tunjukkan macam mana cara untuk meletakkan password di folder yang mengandungi fail penting kita. Oke, first of all, kita create dulu satu folder. Oke, saya letak di sini fail penting. Oke, lepas tu saya cuba masukkanlah apa-apa saya lah sebagai contoh. Oke, saya masukkan sana ada file. So dalam ni konon-kononnya file penting saya lah ini. Oke. Jadi di sini saya akan demo menggunakan 7-zip ataupun 7-zip. Okey. Tapi sebelum itu saya kena ajar juga macam mana cara download lah. Takut di PC kamu tiada kan. Okey, kamu type je. Buka kamu punya Google Chrome. Type download 7-zip. Okey, lepas tu klik lah yang ada button download tu. Okey, ada banyak ni. Pilih yang pertama tu. Download 64 bit tu ya. Okey, klik download. Okey, bila sudah habis kamu download nanti, okey, kamu buka di mana kamu cari file yang kamu download tadi lah. Okey, so macam case saya ni saya letak di sini dekat folder download program. Jadi 7-zip tu kamu double klik je. Lepas tu dia akan cakap yes no, kita klik yes. Okey, dia akan bawa kita pergi setup ni. Saya close dulu yang lain Klik install je. Selesai. Dah sampai seminit pun. Okey, klik close. Okey, so file ini folder yang penting tu. Jadi pertama kita akan kasih zip dulu dia ya. Okey, klik kanan. Kita kasih show more option. Sorry. Kita terus pergi show more option. 7-zip terus pergi add to archive. Yang pertama tu, add to archive. Okey, archive kah, archive kah, yang inilah. So klik tu. Lepas tu add to archive dia bilang tu kan. Dia akan ada banyak menu cari encryption. Okey, archive format tu zip. Lepas tu cari encryption. Dalam contoh ni saya letak TSK 12345. TSK 12345. Lepas tu tekan OK. Okey, lepas tu dia akan hasilkan satu file baru. .zip. Jadi yang lama ini saya boleh delete. Ini contoh. Saya delete ini. File penting ini sekarang saya delete. Ini saya kasih keluar dulu. Ini file orang bah. Okey, kejap Okey, ini saya delete ini. Jadi sekarang inilah file tu kan. Okey, folder tu. Saya akan double klik. Okey, saya akan double klik. Saya cuba buka. So, dia akan minta password. Nampak? Kita masukkan password. Barulah file ini boleh dibuka. So, kalau contohnya salah password. Dia akan cakap salah. Okey. Tu, masukkanlah password. Salah. So, kalau password kita betul, TSK, barulah dia boleh dibuka file itu. Okey. So, itu saja. Selamat mencuba. Dan kalau ada apa-apa nanti, boleh message saya. Okey. Sekian, terima kasih. Bye-bye.